Okey, mula-mula sekali ayam ni kita cicih. Okey, mula-mula sekali ayam ni kita cari-carikan. Kemudian kita tumis ayam tadi. Kemudian kita tumis ayam tadi. Lepas tu kita masuk bawang putih, cili padi, bawang besar dah. Masukkan bawang merah, bawang putih, cili padi, Cili bu. cili kisar. Jangan masuk banyak, asyik cair. Air jangan masuk banyak, nanti cair. Lepas tu kita perasa dia dengan sos cili, satu sudu. Kita perasa dia dengan sos cili, satu paket. Satu macam tak cukup, kita letak dua. Sos tiram, satu sudu. Sos tiram, satu sudu. Garam sikit. Garam sikit. Ajinomoto sikit. Ajinomoto sikit. Lepas tu gula sikit. Lepas tu gula sikit. Perasa tadi kita masukkan Tomato. Bawang. Daun bawang, daun sup dengan carrot. masuk daun sup, tomato, carrot. Lepas tu kita akak dulu, kita bubuhkan mangkuk supu. Hasil tadi kita angkat dulu masuk dalam mangkuk. Baru dia jadi. Pecahkan 2 biji telur, kucah-kucah sikit. Lepas tu kita serak ui. Lepas tu kita serak dia. Lepas tu kita ratakan telur sampai ke tepi-tepi tu. Lepas tu kita masuk kat tadi tu. Bang, saya baru perasan bang, saya punya ni rupanya cair. Sudah. Macam mana lah aku nak bungkus benda ni? Isi banyak sangat. Telur kecil. Bolehlah ni jadi telur bunga kembang. Tidak, telur bungkus aku. Sedih ha, buat tak jadi. Tangan tak ada seni. Ni bukan level saya ni nak buat ni. Itulah tangan gatal lagi. Sekurang-kurangnya, kita kena rasa sedap ke tak. Sebaik sedap, bungkus je feel. Okey, itu je guys. Jumpa lagi.